Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya kepada Encik Rajan selaku Presiden KR7 kerana sudi menjemput saya, dan saya juga mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur mengambil inisiatif dan berjaya menjayakan program pada hari ini. So saya mengucapkan tahniah kepada sesiapa yang terlibat dalam menganjurkan program ini, dan saya amat berterima kasih kepada KR7 kerana melancarkan program ini, kerana program seperti ini akan membawa kebaikan dan manfaat yang baik kepada semua pelajar-pelajar, terutamanya yang berusia bawah 10 tahun dan 12 tahun. Bukan saja bermain, tapi malah mendisiplinkan pemain-pemain ini dan mengelakkan mereka-mereka ini daripada terlibat dalam gejala yang tidak sihat. So ini adalah satu program yang terbaik dan saya harus memuji KR7 kerana inisiatif mereka. Dan kepada ibu bapa, saya syorkan sentiasa memberi galakan dan sokongan kepada anak-anak mereka demi masa depan dan untuk menjayakan segala program-program seperti ini di masa-masa hadapan. Berilah segala bantuan kepada anak-anak demi cita-cita mereka dan masa depan mereka. Galakkan mereka untuk berkecimpung dalam arena bola sepak dan melibatkan diri dalam mana-mana pertandingan dan mendisiplinkan mereka melalui sukan bola sepak ini.